Kenapa gaji dah masuk tapi simpanan tetap kosong hujung bulan? Masalah ni ramai orang hadap. Tapi sebenarnya salah satu sebab ialah kita tak ada formula kewangan yang jelas. Betul tak? Duit masuk terus keluar tak tahu ke mana. Ada satu formula simple yang ramai pakar kewangan guna iaitu 70, 20 dan 10%. Apa dia tu? 70% untuk perbelanjaan harian seperti untuk makan, bil-bil api, air, bayar rumah dan sebagainya. 20% untuk simpanan dan pelaburan. Boleh simpan di public gold. 10% jangan lupa sedekah atau reward untuk diri sendiri. Tapi realitinya ramai guna 100% untuk survive je kan? Betul tak? Kalau susah simpan duit, cuba simpan dalam bentuk emas. Saya sendiri guna public gold. Simpan serendah 100 je sebulan. Tapi emas kekal nilainya. Bunyi macam senang kan? Tapi nak disiplin tu yang susah. Sebab tu kena ada strategi. Contohnya simpanan saya tak simpan dalam bentuk duit sangat. Saya simpan dalam bentuk emas. Saya sarankan mula dengan formula ni dulu. Korang nak mula simpan emas secara selamat, saya boleh tunjuk step by step. Komen je nak kat bawah. Ingat, simpan emas, lindung masa depan.